So buat dekat X, guys. X. So ada buat dekat X. X. So buka dekat X. Akaun X. Ada dekat akaun X. Ada dekat akaun X. Nak tengok test suara okey ke tak suara. Okey, suara okey. Akaun X dah ada. Ada guys, akaun X. Suara okey tak? Suara okey ke tak okey Facebook? Facebook okey tak? Tak okey? Korang ni kejap okey kejap tak okey. Okey ke tak okey ni sayang? Okey ke tak? TikTok tak ada dah. X. Sebut dekat X. Sebut dekat X sekarang. Sekarang boleh pergi tengok dekat X lah. Akaun saya dekat X. X okey Suara mantap okey. Facebook okey, Facebook. Facebook okey tak? Okey. Apa X akaun ni? Akaun Live Seadri. Live Seadri. Okey Daripada TikTok okey. Saya ada 2 akaun je guys. Saya standby 2 akaun je. Saya minta maaf lah. Saya standby 2 akaun je. Aduh. Dia orang kutuk saya. Kan? Kutuk kalau saman. Aku baru nak cerita kes aku ni. Dalam kes ni dah lama. Dan bukan saja sebenarnya akhbar Cina pun lapor. Guys, akhbar Cina pun lapor. Nanyang Siampau lapor. Malah ada video lagi orang cakap pasal benda ni. Tapi yang lingkup Eng Saman faham tak kenapa Azri? Kau faham tak kenapa dia orang semua bergabung lawan Azri ni? Kau orang nampak tak? Saya tak minta simpati Aku tak minta simpati, aku minta keadilan. Kau orang fikir apa saya cakap? Yang kena sama lah. So dalam perbicaraan, Lawyer Logan lah. So sepatutnya keputusan dibacakan bulan 10 tahun lepas. Tangguh. Hakim tu meninggal. Hakim tu meninggal mengejut. Kematian mengejut. Punca kematian tak tahu. So tempoh hari hakim yang baru lah. Hakim yang baru baca keputusan. Hakim ni daripada mana? Daripada Johor. Sebelum ni dia berkhidmat dekat Johor lah hakim ni. Faham tak ni? Dengar tak ni? Clear tak? So hakim yang baca keputusan tu lagi, bicara depan hakim Cina. Hakim Cina tu dah mati. So tempoh hari hakim lain yang baca keputusan. Baca keputusan hakim Cina yang mati tu. So hakim yang baca keputusan mati tu lagi, dia ni daripada Johor lah sebelum ni. Jadi dia baca keputusan. Jadi saya faham lah. Okay. So dia filekan ke Mahkamah Rayuan lah. Dia lawan ke Mahkamah Rayuan. So diperintahkan 280,000 lah untuk bayar. Jadi saya minta tangguh dululah pembayaran. Tapi apa pun saya bersedia lah. Saya memang tak ada duit. Saya cakap tu sekarang, saya tak ada duit. Korang semua tahulah benda ni kan. Baik, macam saya bagi tahu lah. Kalau dia orang tuntut untuk bayar, saya akan minta sekorang bayar. Nak berjuang sangat. Kau kena bayar lah seorang sikit kat saya.
Saya bukan buat keuntungan. Aku tak pernah buat keuntungan pun. Payah. Boleh? Boleh tak boleh ni? Saya harap korang faham apa saya cakap ni. Saya tak cerita detail lah. Kita hormat keputusan mahkamah. Tapi saya nak bagi tahu. Hakim bicara tu mati mengejut. Mati mengejut. So hakim lain ambil alih. Hakim ambil alih ni baca keputusan. Hakim tu daripada Johor sebelum ni. Faham? Faham tak faham? So takkan menang lah Azri ni. DAP dalam kerajaan. Takkanlah DAP dalam kerajaan. Kau tak faham-faham. Saya tak minta simpati. Saya minta keadilan. Dapat? Okey. Clear? Clear tak clear ni? Ada banyak lagi lah plot-plot tu. Tapi tak boleh cerita lah. Tapi saya dah bagi hint kat korang. Korang faham lah kot. Alah macam ni. Saksi kes terowong tu kan tiba-tiba mati mengejut. Saksi kes terowong kan mati mengejut. Terkejut bangunan. Ingat? Ingat tak ingat? Tak ada. Sekarang saya tak ada collect apa-apa. Saya tak ada collect apa-apa sekarang. Sebab saya masih minta untuk penangguhan. Macam saya cakap. Saya tak pernah ambil kesempatan pun benda ni kan. Tapi ada lah orang kata dia ni buat keuntungan. Tengok berapa banyak dia saman apa semua. Ni Azri lah. Gamai sayang aku lah. Betul tak? Kau sayang saya tak? Sayang tak sayang ni? Kau sayang aku lah. Ni perjuangan lah. Lawan dengan Madanon. Kerajaan yang zalim. Ni lah yang berlaku. Tak apalah kita hadap lah. Masing-masing ada tugas masing-masing. Masing-masing ada risiko yang kita kena hadap. Ni yang saya hadap. Korang mungkin jalan lain. Korang mungkin jalan lain. Masing-masing ada. Ada kawan kita Nawak tu kena tangkap. Bawa pergi Penang. Reman 4 hari. Ada yang itu hari. Projek tu. Sampai 3 hari 2 malam dalam lokap Dawangi. Ada yang kena rampas handphone. Rakyat mahal kena rampas. Ada yang kena tuduh pergi mahkamah. Kena terpaksa bayar jamin. Ada tuduh pergi mahkamah. Kena bayar compound. Semua tengah berjuang. Masing-masing semua diuji. Sebab apa? Lawan kerajaan yang zalim. Pimpinan banduan jenayah, rasuah, salah guna kuasa dan juga liwat. Barua Amerika Zionis. Ni, kita lawan ni. So, masing-masing hadap lah. Betul? Ujian masing-masing. Tapi jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Perjuangan mesti diteruskan. Tak boleh berhenti. Do or die. We are the last defense. Last defense. Misi nak selamatkan negara. Misi nak selamatkan tanah air. Jadi saya harap, faham lah clear So, kunci dia tetap pada penyatuan orang Melayu. Sudah cerita banyak ni. So, apa saja yang berlaku ni, dia akan berlaku lah. Dia akan lebih teruk, chaos. Tapi kita jangan tinggal. Basic dia, penyatuan orang Melayu. Ingat ni. Apa jadi pun orang Melayu kena bersatu. Itu dulu. Itu induk dia. Itu kira-kira dia itu je. Lain tak ada dah. Dapat? Dapat tak dapat ni? Poker kita PRU ni guys. Okay. Sekarang ni saya nak bagi task kat korang. Nak mengesahkan apa yang Azri cakap. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Saya nak bagi tasking kat korang. Tapi kena buat sama-sama. Kena sama-sama buat. Boleh? Boleh tak boleh? Sekejap je. Tak lama. Sekejap je tasking. Alah. Di ujung jari je. Bukan korek-korek cium. Di ujung jari je. Boleh? Dapat? Okay. So, korang, siapa yang duduk di parlimen yang dimenangi oleh PKR? Bagi satu. Korang duduk parlimen yang dimenangi oleh PKR ataupun UMNO. Bagi tahu dekat saya. Come on. Bagi satu contoh parlimen. Kita buat sama-sama. Ilmu malam ni. Ilmu ni. Okey. Parlimen mana? Yang PKR menang. Okey, Sungai Buloh.
Okey, contoh Sungai Buloh. Sekarang ni, saya nak semua orang pergi type peratusan kaum Parlimen Sungai Buloh. Pergi kat Google, type peratusan kaum Parlimen Sungai Buloh. Bagi tahu. Contoh, Sungai Buloh. Kita ambil Sungai Buloh. Peratusan kaum Parlimen Sungai Buloh. Keluar tak? Ada tak? Komposisi pengundi di Parlimen Sungai Buloh terdiri daripada 64% Melayu, 23% Cina, 12% India. Nampak tak? Okey, itu ni. Korang pergi type kat tempat korang masing-masing. Kalau Pasir Gudang. Kalau Setiawangsa. Kalau Lembah Pantai. Kau pergi type. Sekarang senang korang semua buat apa saya cakap. Senang sekarang ni semua buat. Semua pergi type. Come on. Ini assignment ni. Nak bagi korang faham. Supaya tak diperbodohkan. Dan ingat. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Okey, Bumi Putera Melayu 70%. Kat mana ni? Syahril kat mana? Bumi Putera Melayu 71%. Tolong komen. Tak apa, kau pergi type. Peratusan kaum Parlimen Tapah. Peratusan kaum Parlimen Mersing. Pergi type. Apa dia keluar? Tolong komen. Type peratusan kaum Parlimen mana? Sayang. Okey, type peratusan kaum Parlimen Semayang. Apa dia keluar? Kau type. Berapa Melayu, berapa Cina, berapa India, berapa lain-lain. Tolong komen. Senang korang buat. Semua benda aku nak buat, lemak korang ni. Mana boleh? Korang buat lah. Kelantan tak payahlah kan. Kelantan dia orang dah ditalkinkan dengan Terengganu ni. Buat. Tu. Melayu 56%. Kat mana tu? Spon biru. Parlimen mana? Tulis Parlimen mana? Parlimen korang. Kau tengok. Parlimen mana? Okey, Sungai Buloh, Melayu 68%, Cina 20%, India 10%. Okey, tu Sungai Buloh. Parlimen lain. Come on. Parlimen lain. Ampang 65% Melayu. Okey, berapa Cina? Ampang, berapa Cina? Pandan, berapa Melayu? Berapa Cina? Come on. 56.2% Melayu di Ledang. Okey, bermakna apa? Bermakna apa, guys? Kalau korang nampak peratusan kaum tu Melayu tinggi, bermakna apa? Kenapa PKR boleh menang? Kenapa DAP boleh menang? Kenapa Amanah boleh menang? Kenapa UMNO boleh menang? Sebab orang Melayu berpecah. Faham tak? Nampak tak? So, kalau orang Melayu tak berpecah, mereka menang tak? Kau tengok parlimen sekarang ni, yang korang PKR menang ni, apa semua ni, UMNO, DAP ni. Kalau kita orang Melayu bersatu, solid, mereka boleh menang tak? Come on. Come on, guys. Sokong. Come on, kau tengok. Parlimen korang, kau boleh tengok. So, percaya tak saya cakap? PRU16 ni, kita akan talkinkan mereka. Nampak tak? Itu sebab mereka takut dengan payung besar Melayu. Itu sebab kenapa mereka takut dengan Tun Mahathir. Sebab Tun Mahathir tahu benda ni. Dan saya ni bercakap je. Korang buat decision. Nampak tak, guys? Mereka tak nak Melayu bersatu. Sebab tu mereka buat divide and rule. Itu pasal main isu kuil, India. Isu babi, Cina. Melayu. Nampak tak? Sepak duit lagi. UMNO akan jadi champion Melayu. Supaya pecah orang Melayu. Bila pecah orang Melayu, Cina, India solid dengan PH, mereka menang lah. Tapi kalau orang Melayu tak berpecah, mereka menang ke kita menang? Kalau kita ni Melayu bersatu, mereka menang ke? Macam Gombak tadi kan. 68% Melayu.
PKR boleh menang ke kat Gombak? Come on. PKR boleh menang ke kat Gombak kalau orang Melayu bersatu? Tak menang. Kuasa Maju kalau orang Melayu bersatu boleh menang ke PKR? Tak boleh. So, kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Itu sebab Tun Mahathir ni. So, guys, Mahathir Mohamad 5 kali pilihan raya 2022 tu, 5 kali dia menang 2/3. Itu sebab Tun Mahathir buat payung besar Melayu. Ke arah tu kita. Malam ni saya tunjuk kat korang ni, nak formula. Aku tunjuk korang formula ni. Inilah kaedah dia. So, kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Sekarang ni percaya tak? Dah percaya tak? Kunci sekarang ni pada penyatuan orang Melayu. Nak selamatkan negara ni, kunci hanya pada penyatuan orang Melayu je. Dah nampak dah? Setuju? So, terus fokus, terus istiqamah, jangan berpecah. Itu je. Game politik ni biarkan, guys. Game politik ni. Kita biarkan dia orang. Kita tetap fokus pada penyatuan orang Melayu. Follow Tun Mahathir. Misi nak selamatkan tanah air. Misi nak selamatkan negara. Fahamkan betul-betul apa saya cakap ni. Dapat? So, lepas ni, boleh pergi tengok lah. Parlimen korang berapa. Kau boleh tengok, guys. Nampak tak? Adalah satu kebodohan. Ni tanah Melayu, guys. Come on lah, ni tanah Melayu. Kita merdeka daripada British, persekutuan tanah Melayu. Bumi dipijak milik orang. Takkanlah kita tak nampak lagi. Bumi dipijak milik orang. Kita marah dengan DAP. DAP besar kepala sebab kita berpecah. Sebab orang Melayu berpecah. Percaya dengan Anwar Ibrahim Banduan. Bodoh, tak boleh fikir. Kezaliman pun kau buat tak nampak. Penindasan pun buat tak nampak. Bodoh. Mana boleh sokong pemimpin yang zalim? Bagi tahu. Kat mana Allah firmankan boleh sokong pemimpin yang zalim? Bagi tahu. Dah lah dia tu zalim. Main bontot. Kau biar betul. Dah lah Anwar Ibrahim tu zalim. Main bontot pula tu. Kat mana akal kita ni, bang? Kat mana akal? Jangan. Hak tak boleh campur dengan yang batil. Betul kata betul, salah kata salah. Halal tak boleh campur dengan yang haram. Jangan kompromi. Ramai hari ni cinta dunia, kompromi. Sanggup. Jijik ke tak? Jijik. Hulu Langat. Hulu Langat, tempat ijat, Bumi Putera 58%. Hingga 63%. Macam mana Sani Hamzan boleh menang? Sani Hamzan yang... Kesian tengok dia lah. Sebab Cina undi dia. Sebab Melayu berpecah. Fikirlah. Best tak dekat ad? Oh, ramai kat ad. 3,400 dekat ad. Main. Dekat ni macam TikTok juga. Dia clear pun, clear. Lepas tu dia boleh buka buat benda lain. Boleh buka WhatsApp apa semua sambil tengok video. Tu ad pun best juga. Sudah standby kau ad lah. So, kamu lah guys. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Halal tak boleh campur dengan yang haram. Janganlah. Sebab tu, bila saya tengok, ni adalah saling kunyit kongkang. Salim Abdul Rahman lah guys, kan? Apa ni? Dia kata setakutlah apalah, kan? Bang, dia tu isap kunai budak. Dia main bontot, mamak. Dia dibuntut dengan dia main buntut. Salim kunyit, Salim Abdul Rahman. Isap kunai budak. Wanted masuk Indonesia tu. Wanted.
kita mesti nak selamatkan negara ni. Korang nak tengok ke orang macam saling kunyit kongkang ni? Engkau tengok saling kunyit kongkang ni, bermaharaja dulu, bagi-bagi duit, kebal, tak ada tindakan. Betul tak? Tak ada tindakan. Sebuah report polis, polis tak ambil tindakan langsung. Siasat pun tidak. Sial tak sial dia orang ni. Kebal. Bagi-bagi duit. Korang nak ke? Korang nak ke ni? Buatnya besok lusa dia pergi cari anak kau, isap punai anak kau. Nak? Oh tak apa. Dia hantar kau pergi umrah. Nak ke macam itu? Kau biar betul. Dia jumpa kau, dia tengok anak kau ni, okey, saya hantar awak pergi umrah. Anak kau dia ambil anak angkat. Lepas tu dia isap punai anak kau. Kau nak ke? Kau nak orang macam gini ke? Kau biar betul. Itu yang dia buat kat Indonesia kan? Wanted. Tu yang dia koyak dengan saya tu. Wanted. Berapa lama dah tak masuk? Ada nampak dia pergi Indonesia tak? Ada nampak tak Salim kunyit kongkang pergi Indonesia sekarang ni? Ada tak nampak? Tak ada. Dia wanted. Modus operandi isap punai budak. Isap punai budak. So kalau besok dengan korang, kau biarkan lagi dia orang ni, besok bukan punai anak kau dengan punai-punai kau dia isap. Orang macam gitu kau nak biarkan? Sanggup. Fikirlah kan? Fikirlah saya cakap ni. Fikir. Saya nak bagi tahu kat korang. Cuba korang tanya dalam diri korang. Kenapa aktiviti gay dekat spa tu tak ada pertuduhan? Kenapa aktiviti gay yang polis serbu tangkap gay tuala berdarah tu? Yang tuala berdarah tu lah. Aku tak payah tunjuk video. Video penuh aku dah tunjuk dah. Yang tuala berdarah tu, ingat tak? Ingat tak ingat? Yang tuala berdarah kat Johor tu. Pesta gay yang 200 lebih orang kena tangkap. Mana ada pertuduhan? Mana kena tuduh? Kau tahu bawa siapa? Bawa Salim Kunyit. Dia. Bawa dia. Dia yang jaga spa tu. Dah beroperasi dah. Sebab itu kebal. Sebab itu tak dakwa. Macam Salim Kunyit kongkang lah. Payung kembang. Betul tu bro. Payung kembang. Bayar pada dia. Bawa payroll dia. So kau nak ke budaya ni? Saya tanya dengan kau nak ke budaya ni? Tak apalah. Kalau kau orang nak, sekarang mungkin kau kata, aku tak mungkin je lah. Kena pada anak kau besok. Janganlah kan. Amal makruf naik muka. Jangan. Kita boleh nakal kan? Kita boleh nakal. Saya yakin, bukan saja nakal, kau orang ni pun nakal juga ni. Ke semua baik semua ni? Ke semua baik ni? Ke tak ada yang nakal? Nakal, aku memang nakal dulu kan. Sebab nakal lah pengalaman aku. Sebab kenakalan lah pengalaman ni. Sebab tahu banyak benda sebab aku nakal. Tapi nakal dengan perempuan, dengan lelaki tak ada. Saling kunyit kongkang ni dengan jantan. Isap punai. Kita ni semua nakal. Tapi kita nak ke akidah disonsangkan? Ni saya tanya dengan korang ni. Nakal dengan akidah yang disonsangkan ni, yang mana korang fikir ni? Nakal, semua orang nakal. Semua melalui zaman tu. Tapi akidah ni tak boleh buat main. Main bontot, Nabi tak mengaku umat. Sokong pemimpin zalim. Salah. Fikirlah. Nakal-nakal kita tak isap punai orang tau. Betul tak? Tak ada. Nakal-nakal kita korek-korek cium orang punya pun tak ada. Nakal-nakal kita enjoy lah. Betul tak? Enjoy je lah. Dunia kan? Enjoy lah. Tapi sampai masa Allah dah fahamkan kau. Faham? Berjuang lah. Inilah proses kehidupan kita ni. Proses kehidupan seorang khalifah. Tengok macam Umar kata. Macam mana zaman jahiliah ni kan? Bila masuk Islam, itulah proses kita semua. Tapi bila datang benda yang batil, engkau tak boleh kompromi. Faham tak saya cakap ni? Datang benda yang batil, tak boleh kompromi. Jangan. Apatah lagi kalau benda tu melibatkan Nabi tak mengaku umat. Kepala otak kau nak kompromi.
Tanyalah mak bapak kita, atuk kita, zaman dulu macam mana. Apa? Joget ronggeng. Piramli buat cerita ada buloh in. Buloh in. Minum apa? Gin tonic. Betul tak? Gin tonic. Ronggeng. Betul tak? Tapi tak main bontot, bang. Tak main bontot. Curi duit orang ni. Penyangak, penyamut. Ni saya dengar saling kunyit kongkang. Dia ada cakap dalam live dia lah. Dia bagi tahu, dia kata, ada video dia nak keluar kan. Saya pun fikir, video mana Banyak sangat video ni. Ada dengar dia cakap? Dia kata ada video dia nak keluarkan video Saya cakap, video yang mana satu ni? Banyak video kan? Jadi kepada Salim Abdul Rahman, tolong rekod bagi kat dia. Salim, keluarkan cepat sikit. Aku pun tak tahu video yang mana. Aku pun nak tengok balik. Bini aku nak tengok, mak bapak aku, semua family nak tengok. Betul tak? Kau tak nak tengok? Aku nak tengok. Aku nak tengok video yang mana sebab banyak video. Mengimbau balik memori lah. Rindu boleh, kembali jangan. Jadi kita nak tengok lah video yang mana. Tapi kalau video dengan perempuan lelaki sejati kan, kesian dengan perempuan. Betul tak? So Salim keluarkan cepat sikit video. Berapa banyak video tak tahu. Berapa banyak tak tahu. Dia kata ada video. Keluarkan. Aku nak tengok video yang mana ni. Lupa dah. Banyak sangat video. Kita zaman nakal tu macam-macam video kita ada. Tapi saya ingat lah. Tak ada video dengan jantan. Bukan macam saling kunyit. Ada video dengan jantan. Keluarkan. Kita tak ada video dengan jantan. Tak ada, Salim. Keluarkan cepat sikit, Salim. Aku tak ada video. Bukan macam kau. Video Salim korek-korek cium. Ada. Cakap kat Salim kunyit kongkang. Keluarkan cepat sikit video tu. Aku tak sabar ni. Sedang perempuan lah kan. Kita lelaki. Setuju tak? Setuju tak setuju ni? Kau tengok pun kau dah tahu lah ni kacak. Betul tak? Ni kacak. Mestilah kau. Come on. Tapi jahat-jahat kita tak pernah inai orang. Ambil hak orang. Apatah lagi berhutang dengan orang. Tak ada. Ada orang hutang tak bayar. Kan? So, guys, ingat saya cakap. Hak tak boleh campurkan dengan batil. Jangan ambil hak orang. Jangan inai orang. Ingat saya cakap ni. Jahat-jahat kita, teruk-teruk kita. Jangan ambil hak orang. Jangan inai orang. Ingat ni. Dan jangan sokong pemimpin yang zalim. Kau sokong pun zalim. Dengan kau kena. Apatah lagi sokong pemimpin yang main buntut. Kisah Nabi Lut. Tak nak terima, tak nak baca, tak nak faham. Habis. Jadilah kayu api semua. Okey. Saya handsome. Tak apa. Aku ni pantau dengan puji ni. Dah. Hari ni malam Jumaat, guys. Hari ni malam Jumaat. Kami malam Jumaat. Malam bunuh setan. Faham ni? Yang tak kahwin, kahwinlah segera. Yang dah kahwin, lepas tu dah bercerai, carilah jodoh yang baru. Guys, kami malam Jumaat. Perang ni nyata dengan gaib. Kita memang tak nampak. Tapi, we are the last event. Kita generasi Melayu yang terakhir. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ingat saya cakap ni. Ini tanah Melayu. Dalam dunia ni, satu-satunya bangsa yang beragama Islam, mentauhidkan Allah. Daripada dulu, hanyalah bangsa Melayu. Fikir. Kena fikir benda ni. Jangan kita jadi orang yang tak bersyukur lah. Jadi apa yang kita perlu buat ni berjuang lah, untuk menyelamatkan tanah air ni. Hilang tanah Melayu ni, hilanglah Melayu ni. Hilang Melayu, hilanglah Islam di tanah Melayu ni. We are the last defense. Okay guys? Besok insyaAllah, besok ada live. Besok Jumaat, besok insyaAllah. Saya
Mungkin saya akan buat dekat X dengan muka buku. Okey tak? Dekat X okey tak? Besok tu buat dekat X lah kan? X dengan Facebook besok. TikTok tak ada. TikTok tak ada. Okay, apa pun, terima kasih banyak untuk malam ni. Terima kasih banyak guys. Tolong nanti saya akan ambil video ni, potong, sebarkan. Dan sampaikan salam kat Salim Kunyit Kongkang. Salim! Kau tak kenal aku siapa. Kau tak tahu barang apa aku ada. Okey guys, terima kasih. Assalamualaikum.